أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Sadaqallahul azim. Ayat ini dinyatakan Allah dalam surah Az-Zumar dan surah Ghafir. Surah Ghafir ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 surah Ghafir, firman Allah Ta'ala, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dalal. Kalau orang mengaji Arab, kita baca Quran ataupun bunyi Arab tu dia faham lalu dah. Ya, Quran ni pun dia tak payah. Allah Ta'ala cakap mudah je. Firman Allah dalam Qurannya, hadis Nabi-Nya, boleh dikatakan mudah bahasa. Sebab tu kalau kita mengaji Arab, kita dengar orang baca Quran tu boleh faham. Ada antara ulama mengatakan bahawa mengaji bahasa Arab tu wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib. Jadi orang Melayu ataupun orang yang bukan Arab banyak berpegang kepada tidak wajib. Sebab tu banyak tak tahu, banyak tak mengaji. Banyak tak mengaji Arab. Jadi ulama yang mengatakan wajib tadi sebab apa? Sebab dia kira kalau baca Quran ataupun Quran yang Allah Ta'ala turunkan tadi mesti kena faham. Kalau tak mengaji Arab ataupun tak faham bahasa Arab, macam mana nak reti wahyu Allah Ta'ala tadi, sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Macam kita terima surat lah, dapat surat daripada postman tapi tak reti bahasa surat tadi, bahasa yang kita tak faham. Sama ada bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Bangladesh ke, bahasa Siam ke, Perancis ke, bahasa Turki ke, kita tak faham. Buka tengok macam tikus tengok Mesir je, tak tahu apa. Jadi Al-Quranul Karim ni lebih lagi supaya apa, nak bagi faham tu. Maknanya manusia ni dia kena faham Quran tu. Kok mana sekalipun kena faham. Ya, sebab tu ramai ulama yang menyatakan bahawa mereka berijtihad mengaji bahasa Arab adalah wajib. Wajib dipanggil fardu ain. Kalau tak mengaji berdosa. Itu ada pandangan ulama yang kata macam tu. Ya. Macam kita baca ayat ni lah, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Dia cerita dalam neraka. Orang ni masuk neraka lama dah.
Dia masuk neraka Allah Ta'ala bakar siang malam pagi petang tak kira masa mana lah, fi muddatin tawilah. Dia kata masuk nerakanya dah lama dah. Al-khazanatu qalu, kata dia, siapa dia yang berkata? Mereka itu berkata, al-khazanah, khazanah ni orang yang jaga neraka, diketuai malaikat Malik Zabaniyah. Dia ada regimen dia ada batalion dia ada apa nama ni, puak-puak dia lah yang jaga neraka tadi. Al-khazanah qalu, mereka itu kata dengan maksud tanya. Qalu ay al-khazanah tawbiqan lahum ba'da muddatin tawilah. Mereka kata mana ni, qalu awalam taku, mereka bertanya, tidakkah datang kepada kamu qissatan au lam taku qissatan, tak ada ke kisah ke cerita ke nabi-nabi dulu datang beritahu kamu, ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tak ada ke nabi-nabi dulu datang kepada kamu menceritakan tentang keburukan ataupun perangai buruk, akidah yang salahnya, sesatnya, tak ada ke cerita datang? Ataupun ambil pedoman daripada sejarah-sejarah yang terdahulu, tak ada ke? Mereka tanya orang duduk dalam neraka tu. Tak ada orang nak masuk neraka. Komunis pun tak nak masuk neraka. Tu hak jahat-jahat ataupun cuba tanya dia, nak masuk neraka? Kita tanya dia, mu nak masuk neraka ke? Jahat sangat ni. Tak say. Tak nak. Tak say. Tak nak belaka. Macam kita tanya dia, kalau mu mati, mu nak bangun balik tak daripada kubur? Tak nak dia. Sebab tu ramai juga kafir dan bukan Islam yang tak percaya apabila dah mati boleh bangun pula tak daripada kubur. Tak ada, kata dia, kalau dah mati acen lebur jadi baja tanah, dua abu-abu angin. Tak ada. Dia pegang gitu sebab apa? Sebab dia kira kalau hidup balik kena belasah teruk dia dalam neraka berapa ribu tahun pula. Lepas tu dia kata tak ada, dah mati habis kita. Tak, Islam bukan macam tu. Islam Allah Ta'ala kumpul balik. Dia kata qalu awalam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Nabi-nabi tadi dia bawa cerita, kisah, sejarah dan juga keterangan-keterangan yang berpunca berpaksikan kepada mukjizat. Quran itu sendiri mukjizat. Cakarwala apa nama ni, mukjizat-mukjizat yang dizahirkan Allah Ta'ala di tangan-tangan para nabi dan rasul dia. Jadi semua itu adalah merupakan keterangan. Kapi-kapi hak jahat zaman nabi tu, dia tengok nabi letak pasir atas tangan, pasir atas tangan nabi tu, dia cakap 2 kalimah syahadah kan. Tak ada ke? Kamu tak pernah tengok ke Muhammad letak pasir atas tangan, pasir bercakap dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah? Mu tak pernah tengok ke Musa masa zaman kamu dulu, tokak Musa tadi boleh belah laut? Mu tak tengok ke Nabi Muhammad boleh belah bulan? Jadi malaikat tanya balik benda tu kepada mereka setelah mana mereka telah dibakar dalam api neraka ba'da muddatin tawilah, maknanya dalam jangka masa yang panjang. Mana dia bakal lama dah ni. Jadi mereka pergi tanya. Jadi hak bakal lama dah ke, hak bakal baru bakar ke, tak kira lah. Jadi mereka pergi tanya tadi, tujuannya apa? Dia kata taubiqan lahum, untuk menghina, mengherdik, memandang rendah, remeh kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka telah berada dalam neraka. Orang yang masuk neraka ni tak ada mulianya. Sebab apa jadi penghuni neraka? Kalau mulia tak masuk neraka, kalau mulia masuk syurga. Sebab apa masuk neraka? Sebab jahat. Jadi ceritanya kafir ni, cerita orang kafir ataupun orang-orang yang
membelakangi agama Allah Ta'ala. Kita terban ni, dia cabut ni, cabut. Jadi dia kata, qalu awalam taku ta'tikum al-bayyinat, sini bil bayyinat ay bil mu'jizati. Sepatutnya apabila kamu dah sempat dengan Nabi Musa, sempat dengan Nabi Isa, Nabi Nuh, macam-macam Nabi tadi, semua Nabi-Nabi itu ada mukjizat belaka. Maka mukjizat ni Quran kata itulah dia keterangan-keterangan yang menyatakan bahawa agama Allah itu mulia. Agama Allah itu adalah agama yang bersih, agama yang suci, agama yang membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Itu maksud mukjizat. Mukjizat tu maksud dia keterangan-keterangan. Tak kira lah keterangan ayat Quran sendiri, keterangan hadis sendiri, itu semua keterangan. Termasuk mukjizat yang dizahirkan Allah di tangan-tangan para nabi dan para rasul. Semua itu adalah keterangan. Yang mana sekiranya keterangan ini kamu ikut, kamu endah, kamu peduli, nescaya kamu tidak masuk dalam neraka. Habis kenapa kamu masuk neraka sekarang? Tadi malaikat tanya tadi saja je, bukan malaikat dah tahu pun ia masuk neraka sebab ia jahat. Tanya tu sebab nak nambah lagi kehinaan dia, padan dengan muka. Jadi macam tu bahasa dia. Padan dengan mukamu. Bukannya malaikat tak tahu dia orang ni telah pun didatangi oleh nabi-nabi dan para rasul. Malaikat tahu dah. Cuma tanya balik untuk memedihkan, memanahkan telinga dia lagi. Atau menghina, mengherdik. Sebab tu dia kata, tuan kitab syarah sini, tawbikhal lahum, untuk mengherdik, menghina mereka. Macam orang yang kena tumbuk lah, dia dah lah nak kena tumbuk, kita tanya pula, sakit ke? Memanglah sakit, tak payahlah tanya. Kalau tak kena akan ketumbuk mu balik kan. Jadi gitu dia punya bahasa. Kawan ni memang dah sakit dah teruk dah, dia pergi tambah dengan soalan pula untuk menyindir dan menambah lagi kesakitan. Kalau orang duduk dalam Islam, dia tak ada rasa, maknanya orang yang duduk dalam Islam, maknanya dia ada azam dia, cita-cita dia tidak nak bertemu, tidak nak kalau bolehlah tak nak dihumban walaupun sesaat pun ke dalam api neraka. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Jadi Nabi Nuh dia bawa syariat dia, bawa agama sama je. Nabi-nabi ni dia bawa akidah yang sama. Daripada zaman dulu sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, akidahnya sama je. Jadi kalau semua manusia berpegang kepada akidah itu, selamatlah. Orang yang dihumban ke dalam neraka tu sebab dia tidak ada akidah ataupun dia tidak berakidah dengan akidah Islam. Ni ahli neraka ni. Ahli neraka. Ada juga orang Islam yang masuk neraka. Batu kita dalam Islam diajar sistem timbang menimbang. Adanya timbang menimbang pada hari akhirat. Timbang antara dosa dengan pahala. Berat belah mana? Berat belah dosa ke berat belah pahala? Kalau berat dosa maknanya dia akan masuk neraka dululah. Kecuali kalau berat sikit je. Kalau berat sikit belah dosa, Nabi boleh tolong je. Allah Ta'ala bagi syafaat besar kepada Nabi Muhammad, di mana para umat dia, kalangan hamba atau umat Nabi Muhammad ni, orang yang ada masalah timbang dia berat sikit belah jahat, maka Nabi akan ambil kain serban dia letak atas cepek ataupun atas timbang tu, mizan. Ya, ada kan kita mengaji tauhid, mengaji usuluddin, dia panggil babu al-waznu wal mizan. Bab timbang menimbang. Timbang menimbang tu lah.
Tak tahulah dia punya rupa betul tu sama dengan racing hari ni ke, ataupun sama dengan timbang hak kita guna hari ni ke, tak tahu. Jadi benda di hari akhirat ni kita tak boleh nak terjemah detail. Cuma disebut al-waznu wal mizan. Dalam Quran pun sebut perkataan mizan. Mizan ni mana timbang? Ada timbang. Ya. Orang yang nak masuk syurga dengan mudah, dia kena banyak ibadat dan kena kebajikan dia lebih berat daripada kejahatan. Confirm lah masuk syurga lah. Dosa tak ada langsung, tak menasabah. Ada dosa tapi pahalanya banyak, melimpah-limpah pahalanya. Masuk syurga mudah je. Ya. Kalau perangai uduh, payahlah. Orang jahat perangai. Ada orang Islam perangai jahat juga, lebih kurang dengan perangai orang kafir. Orang kafir dengan orang Islam tu perangai nak sama, lebih kurang. Kita tengok orang Arab dengan orang kafir, perangai orang Arab pun teruk juga, perangai Melayu teruk juga, lebih kurang dengan perangai kafir. Ya. Nak kira semayang, dia tak semayang, puasa pun tidak. Tapi bakar, ya bakar Islam, Melayu ataupun Arab tu. Jadi ada perangai huduh, perangai jahat. Antara perangai huduh Melayu dan Arab ini ialah perangai menolak hukum Allah. Tolak hukum Allah. Itu jahat tu, dia panggil kafir. Mana-mana orang Melayu ataupun orang Arab ke, orang Pakistan ke, Bangladesh ke, apa ke, kalau tolak hukum Allah, sama dengan kafir-kafir tu, hak sembah berhala tu. Walaupun Melayu Arab tadi tak sembah berhala, tapi serupa hukumnya kafir juga. Payah nak kata, dia kata Ustaz kalau Melayu payah sikit nak kata kafir. Apa payahnya? Tengok kitab lah, buka kitab mengaji. Dalam kitab kata orang yang lawan hukum Allah kafirun. Lawan Nabi kafir. Tolak Quran kafir, tolak hadis kafir, tolak hudud kafir, lawan ulama. Apa dia? Tak berani nak sebut. Sebenarnya lawan ulama pun sama juga. Lawan ulama pun boleh jadi kafir juga. Sebab ulama tu dia buat kerja sama dengan kerja Nabi. Berdakwahnya, beribadatnya, bertauhidnya, ajak masyarakat kepada Islamnya, syariat Allah Ta'ala-nya, jelas hukumnya. Semua kerja tu dibuat oleh Nabi. Ulama buat kerja ni, orang lawan ulama, orang lawan tok guru. Kafir juga hukum dia. Kafir juga. Lepas tu bukan setakat lawan je, bukan setakat meninggalkan ulama. Dia kata ulama tu pula jahat. Jahat. Dia kata sekarang ni ada orang Melayu ni mengatakan bahawa ulama dan orang-orang Islam, orang-orang yang mengikuti Jamaatul Islam ni, tak kira lah kat Malaysia ke dekat Mesir mana pun, dia kata puak-puak ni adalah golongan IS, golongan militan, golongan pelampau. Ini satu logo, satu label yang sangat tidak patut. Sekarang ni Mak Sabu pun kata ketuk guru IS sekarang. Mak Sabu. Bila pula dia mengaji hal tu? Berat. Okey, berat. Tak boleh lah gitu. Kalau mu nak pergi buat parti lain, mazhab lain, buat lah. Tapi jangan nak kacau orang. Buat. Ya. Jadi kata dia lebih baik daripada tok guru. Kalau dulu orang kata Nabi tak bagus, dia yang bagus. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahawa Rasulullah tak cerdik, aku yang cerdik. Rasulullah ni bodoh. Rasulullah ni sihir, Rasulullah ni ajarannya tak betul, salah. Ajaran hak aku ni, kami dah buat lama dah ni yang betul. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Sabah seorang lagi dari kalangan Yahudi, sama juga. Lepas tu dia buat kerjasama. Abdullah bin Sabah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia buat kerjasama
menjalankan aktiviti lawan Nabi. Abdullah bin Ubay dia lawan senyap-senyap. Pergi sana keping, pergi sana bakar orang, pergi sana hasut, pergi sini hasut, masuk kedai kopi, masuk pejabat, masuk masjid, masuk surau. Dia hasut orang supaya orang benci Nabi. Abdullah bin Sabah dia buat kerja. Cara dia Yahudi. Buat pakatan dengan musyrikin, pakatan dengan Kristian. Abdullah bin Sabah. Sehingga dia buat satu masjid, nama dia Masjid Dirar. Masjid Dirar ni sebut dalam surah At-Taubah. Ada disebut situ. Annahum kafaru billahi wa rasulihi, itu cerita masjid. Masjidun usisa ala itu cerita Masjid Dirar. Abdullah bin Sabah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul buat masjid. Lepas tu dia panggil Nabi pergi rasmi. Atas surat ke Nabi. Allah Ta'ala turun wahyu, ya Muhammad, kamu jangan pergi rasmi masjid. Dua manusia ni buat. Sebabnya masjid ini menjadi pengkalan untuk melakukan gerakan menentang dakwah yang dibawa oleh kamu. Allah Ta'ala turun wahyu. Dalam surah Taubah kita duk baca tu. Annahum kafaru billahi wa rasulihi, bahawa mereka itu kufur dengan Allah dan kufur dengan Rasulnya. Siapa dia? Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah. Tu orang dekat dengan Nabi tu, kepik dengan Nabi. Nabi duduk mana pun dia ada. Umarnya, Osmannya, Abu Bakarnya, Ali ada, dia pun ada sekali. Hidup semasa dengan Rasulullah, hidup semasa dengan sahabat-sahabat lain. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Sama juga hari ni pun dia kata ketuk guru, kata ketuk lebah, semua tok lebah, semua tok guru ni tak betul habis dah. Dia yang bukan tok guru, dia yang bukan ulama, yang dia yang bukan tok lebah, dia kata lebih baik daripada hak ni. Mana mungkin kamu lebih baik daripada Nabi? Mana boleh kamu lebih baik daripada ulama? Mana boleh kamu lebih baik daripada pak lebay? Tak boleh jadi. Tak boleh. Tak ada dalam sejarah manusia yang bukan alim ulama lebih baik daripada alim ulama. Tak ada. Kalau zaman Nabi, orang kata Nabi itu sendiri jahat. Sekarang Nabi dah tak ada. Dia kata ulama pula jahat. Banyak tuduhan-tuduhan. Jadi dia tak ada modal. Sebenarnya tak ada modal, tak ada dalil, tak ada hujah, tak ada bukti yang menyatakan bahawa ajaran dan mazhab, aliran, pemikiran, ideologi yang dia bawa itu bagus. Jadi dia hentam sembarangan lah, hentam sembrono je lah. Akhir sekali dia kata Tok Guru ni IS. Orang-orang yang faham Islam, orang-orang yang minat kepada hukum Allah ni adalah pelampau. Dan dia kata IS tadi bagi memudahkan orang memperandakan kumpulan Islam. Ada ke Tok Guru ajar bunuh orang? Ada ke Tok Guru ajar sembelih orang? Saya rasa tak ada orang Melayu disembelih oleh orang-orang yang daripada jamaah Islam. Kalau kat Malaysia tak ada. Kalau ada orang sembelih macam mana berlaku di tanah Arab tu, mungkin juga boleh kata. Tapi walaupun tak ada orang, payah juga nak sebut jelas-jelas ni pun. Saya nak sebut sangat, tapi nanti kan marah orang kan, ataupun orang lari pula kan, tak ada nak mengaji. Kan, tak ada nak mengaji ni kata ustaz ni. Ya. Jadi masalahnya sangat bahaya dan sangat parah, sebab tuduhan tadi telah pun menjadi tuduhan seumpama orang kafir dulu tuduh Nabi. Orang ramai dulu dia kata Nabi itu jahat. Qalu inna tatayyarna bikum. Kan dalam Yasin kita baca. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irkum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi bal antum qaumun musrifun tu orang kafir kata ke Nabi.
Orang kafir kata ke ulama-ulama. Orang yang bukan ulama kata kepada ulama ni jahat, melampau. Bal antum qaumun musrifun. Musrifun ni orang-orang yang melampau. Siapa dia kata kepada siapa? Orang yang bukan ulama kata kepada ulama sebagai pelampau. Bal antum qaumun musrifun. Awalnya Allah Ta'ala cerita, qalu inna tatayyarna bikum. Kami tak seronok sebab Tok Guru ada. Kami tak seronok sebab Pak Lebay ni ada. Kami tak seronok sebabnya ustaz ni mari ceramah. Sakit telinga, panas punggung. Kan? Tak sedap duduk. Itu maksud dia, inna tatayyarna bikum. La illam tantahu, kalau mu tak berhenti daripada berdakwah, kalau mu tak berhenti ceramah, kalau mu tak berhenti menegakkan hukum Allah, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu. Kami akan halau kamu, tak boleh duduk Malaysia. Kami akan kamu. Kami akan maki hamun kamu. Ni dalam syarah ni dia terjemah lanarjumannakum, dia terjemah lanushtimannakum, lanutridannakum, lanukhrijannakum. Bagi perkataan lanarjumannakum tu ada 3-4 perkataan disyarah oleh tuan kita kita ni. Lanarjumannakum ay lanutridannakum, lanukhrijannakum, lanushtimannakum. Jadi banyak perkataan. Nescaya kami akan rejam kamu. Rejam itu ada maksud kami akan halau kamu keluar. Tak boleh duduk Malaysia. Tak boleh duduk di Mekah. Tak boleh duduk di Madinah. Tak boleh duduk Mesir. Mungkin luar, duduk lain. Ala lanushtimannakum, kami akan cela maki hamun kamu. Tak kira masa mana. Kami akan lawan. Jadi lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim, dan kami akan tak kira lah la yamassannakum tu dia nak bedah ke, nak rantai ke, nak tembak ke, nak semelih ke, nak cicai lomak ke, nak bom ke, macam mana Israel buat kepada Palestin, macam mana Rusia. Sekarang ni Rusia sedang nak bergaduh dengan Turki pula. Masyarakat Islam di Suria, dia lawan Bashar Assad sebab Bashar Assad ni jahat, bunuh orang, halau, roboh orang, tembak rakyat tak bersalah. Maka ada rakyat Suria, termasuk rakyat Turki, bangun menentang Bashar Assad. Puak ni bukan IS. IS lain. Yang lawan Bashar Assad lain. Turki tolong mujahidin yang lawan Bashar Assad. Rusia marah. Rusia datang tembak pejuang-pejuang Turki yang berada di Syria yang lawan Bashar Assad. Lepas daripada Rusia tembak bom pejuang Turki yang berada di Syria, Turki tembak jet Rusia. Padan dengan muka. Padalah. Apa suruh tembak pejuang kami? Turki kata, Erdogan kata aku bedil pula. Bedil jatuh. Ya. Jadi sekarang duduk masih duduk panas lagi tu. Dan Rusia telah pun mengumumkan sekatan ekonomi ke atas Turki. Sekatlah. Sekat macam mana pun. Kan? Erdogan pun dah cakap pun ni, saya terima WhatsApp anak. Kan anak saya pergi Turki pun kan. Dia duk WhatsApp selalu cerita-cerita ni. Ya, Erdogan dengan ucapan yang berani dan bersemangatnya. Bagus Erdogan ni, kuat. Dia punya jiwa rohani dia kuat. Kami tak takut selain daripada Allah. Kami tidak ada menumpang lain daripada menumpang Allah. Dia sebut atu je. Bilang siapa pun kami tak takut, kata Erdogan. Rusia pun tak berani. Rusia dia uguk itu ya. Komunis pun lawan Cecen pun tak berani. Cecen pada lawan dengan Cecen ni, tak pada nak lawan dengan Turki. Kalau lawan dengan Turki jadi abu lah jawabmu. Turki disokong oleh NATO, Jerman sokong Turki, negara barat, negara Eropah banyak sokong Turki.
Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala. Jadi penghuni neraka tadi dia jawab. Ada dia kata. Maknanya nabi-nabi dan rasul-rasul tadi datang mengajar, beritahu dakwah, hukum hakam apa semua sekali. Tapi dia orang ni bukan duk terima Islam pun. Sebab tu dia masuk neraka tu kafir. Supaya Abu Jahal lah, Abu Lahab apa semua sekali zaman Rasulullah ni, kafir-kafir Mekah tu semuanya dah didakwah oleh Rasulullah. Tapi mereka terima ke tak terima? Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Puak-puak ni mu ceramah lah awik ke dia pun, siang malam pagi petang pun dia buat pekak je sebab dia tak nak ikut. Dia buat pekak. Sawa'un 'alaihim a anzartahum, sama ada kamu beri amaran, beri warning, sampai dakwah, jelas hukum, tegak hudud, sama aje, kafir juga. Kafir juga. Dia nak juga hak tu. Ling Wa'in dengan Tok Guru Haji Hani siapa baik? Kan kita tanya dia. Ling Wa'in bagus kata dia. Ling Wa'in juga bagus. Ling Wa'in dengan Tok Guru Haji Hani dengan Tok Guru Ni Aziz, dia kata Ling Wa'in bagus. Otak dia dah musing ke mana pula. Otak dah terpusing. Ini yang Allah Ta'ala kata fatabi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala welding dia punya hati tu. Fatabi'a ala qulubihim. Allah Ta'ala tabak mana welding, teri hati dia. Tutup kemas-kemis. Itu masjid besar tu kita pakai mangga besar lengan, mangga besar betih tu. Mak koci tu, lepas tu anak koci tu terlepar dari laut, dari sungai. Nak buka lagu mana? Tak boleh buka. Macam itulah maksud fatabi'ah, tak boleh buka dah. Faham la yafqahun, sebab tu mereka tak boleh faham. Tak boleh mengerti. Walaupun benda tu mudah, tapi ia tak faham-faham. Kita duk fikir kenapalah buat ni tak erti sangat. Kenapalah dia ni bangang sangat. Kenapalah dia ni bodoh sangat. Dia jadi bodoh sebab Allah Ta'ala dah tutup. Allah Ta'ala koci. Tutup apa? Fatabi'a ala qulubihim. Allah tutup hati-hati mereka. Fahum la yafqahun. Sebab itu mereka dah tak boleh faham. Kita fikir mudah je benda ni, kenapa buat ni tak faham? Kafir ni dia tak boleh faham. Munafik ni payah nak faham. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah welding, tutup. Welding dengan besi, welding dengan tembaga, welding dengan besi keluli. Tak boleh buka. Betul ke dia kata ustaz buat tu tak betul? Betul ke buat tu salah? Betul ke buat dia tu sesat? Memang betul lah tu sesat. Sesat sungguh. Sebab apa? Sebab lawan Tok Guru. Jangan lawan Tok Guru je, baru betul. Kena ikut je Tok Guru. Sekarang Nabi tak ada dah. Nabi dah tak ada. Rasul tak ada dah. Yang adanya Tok Guru je, ulama je. Kalau ulama pun tak nak ikut, Tok Guru pun tak nak ikut, habis nak ikut siapa? Itu yang kita kata LGE tu. LGE. Dia kata LGE lagi baik. LKS. Lim Kit Siang. LGE Lim Guang Eng. Sekarang ni keluar pula G25. Lagi teruk. G25. G25 ni kalau orang keluar atas rumah tak boleh takak, dia kata biar ke dia lah sebab rumah dia. Hak baru ni, hak baru pula G25. Benda ni lama dah, cuma ia penjenamaan baru. Nama dia G25 yang menghalalkan bersekedudukan, berkhaluat. Duduk dalam rumah. Jantan dengan tina. Laki dengan puan. Duduk berdua-duaan, walaupun tak berkahwin tak apa. Jabat agama jangan ganggu, orang kampung jangan ganggu, rela jangan ganggu, polis jangan ganggu, tak boleh. Biar dia duduk situ.
Jadi dia nak buat hukum ni, hukum syariat yang mengatakan khalwat tu haram. Sekarang dia nak buatnya haram tu tak ada, nak halalkan. G25. Sekarang orang duk bising kan, dan khabar pun cara hak tu. Jadi kita berbalik kepada hak tadi. Hak ni masalah hukum halal haram ni. Khalwat ni pun berat juga, tapi berat hak tadi lagi. Hak kita sebut tadi lagi berat. Halal haram ni pun kadang dia boleh membawa kepada rusak akidah juga. Apabila menghalalkan benda yang haram, Allah kata haram, kita kata halal. Jadi murtad. Orang yang menghalalkan benda yang diharam, jadi murtad dia. Orang yang mengharam benda yang dihalal, murtad juga. Dua-dua yang murtad. Dalam surah Mulk, Allah Ta'ala tanya, apa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah orang yang berjalan muka ia pandang ke bawah itu lebih baik daripada orang yang pandang ke depan apabila dia berjalan? Orang yang pandang ke bawah apabila dia berjalan, Al-Quran penafsirannya mengatakan bahawa itu ialah Abu Jahal dan orang-orang yang seumpamanya. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang yang seumpamanya, apabila dia berjalan dia akan tunduk ke bawah. Jadi tak nampaklah apa yang ada di hadapan. Boleh ke tak boleh ke, haram ke halal ke, belasah je. Dia belasah belaka. Ini orang yang pandang ke bawah apabila dia berjalan. Yamshi mukibban. Yamshi mukibban, dia tak kira, tak ada hukum. Macam G25 pun sama juga. G25 ni hukum ada, dia tak nak pakai. Hukum syariat ni tak ada orang boleh buat. Tok peti mengaji, dia jadi tok peti 20 tahun, 30 tahun jadi tok peti. Bekas tok peti. Maknanya hukum hakam Allah Ta'ala ni dalam kepala dia belaka. Bolehkah ia pindah? Tak boleh pindah. Orang yang buat hukum selain daripada hukum Allah, maknanya dia juga sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Islam liberal, Kristianisasi, banyak tu dia punya aliran, dia cantum situ nak menghalalkan benda-benda yang diharamkan Allah, membolehkan. Tak kira lah minum arak ke, khalwat ke, judi ke. Orang tak semayang ke, kok iyalah kata dia tu hak dia, hak individu kata dia. Jadi kalau pakai hukum tu, sekarang ni ada lagi hukum khalwat tu. Kalau orang berkhalwat, jabat agama boleh tangkap apabila direport atau dilaporkan ada khalwat situ. Jabat agama pun mari tangkap. Dia marah ke pejabat agama sebab pejabat agama 1000 pergi tangkap kan, khalwat ke apa tu, marah. Pejabat agama pergi tangkap sebab orang ada report. Pejabat agama pun bukan pergi 1000, tak ada report, tak ada lapor. Tak boleh juga pejabat agama tak ada report, tak ada lapor. Nak pergi 1000, nak 1000 apa, tak ada laporan. Sekarang pejabat agama pergi 1000 sebab ada lapor. Mana kerja yang betul? Sekarang ni kata dia lapor ke tak lapor ke, hukum ni tak boleh pakai kata dia. Kita nak halalkan. Hak duk haram belum ni pun anak luar nikah tak tahu banyak mana dah. Habis kalau hukum tu tak ada pula, syariah, hukum syariah di mahkamah tu tak ada pula, lagi banyaklah anak luar nikah. Jadi macam lembu lah, lembu tak apa. Lembu ke bau ke binatang. Lembu atau binatang, dia tak payah pakai hukum. Ya, yang kena pakai hukumnya manusia dan jin. Manusia dengan jin kena pakai hukum.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali supaya mereka berbakti, beribadat kepada aku. Maknanya jin dan manusia kena patuh kepada hukum Allah. Kena patuh kepada hukum Allah. Kamu apabila kamu tu sedar kamu tu jadi manusia, maknanya kamu kena rajak pakai hukum Allah. Beribadat kepada Allah. Sekarang ni kafir tu memang dia tu dah kafir, tapi dia tak puas hati kalau orang tidak jadi kafir serupa dia. Dia nak orang lain tu kafir serupa dia juga. Nak challenge waing, dia nak orang Melayu kafir serupa dia. Kafir-kafir lain pun gitu juga. Yahudi ke Kristian, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Kristian tidak akan puas hati dengan kamu selama mana kamu tak ikut agama mereka. Selagi mana kita tidak jadi Kristian serupa dia, selagi mana kita tak jadi Yahudi serupa dia, selama mana kita tak ikut cara hidup macam dia, walaupun tak masuk agama dia, tak apa dia kata, mu ikut cara kami je. Mu jangan semayang, mu pergi berjoget dengan kami, mu pergi ke darah harak supaya kami. Tak apa dah, walaupun tak jadi Yahudi, tak jadi Kristian. Dia nak gitu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cuma ada segelintir ataupun sedikit di kalangan orang yang beriman kepada Allah, walaupun diajak, walaupun disogok, walaupun dibayar, walaupun diberi umpan, dia orang tetap istiqamah dengan agama Allah. Innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu. Mana orang yang ada kehebatan diri, ada kehebatan, keyakinan, kepercayaan, kepatuhan, taat kepada Allah dan Rasul, mereka ini berbangga dengan Islam. Kami tak pandang kamu, pitih kamu, harta benda kamu, kemewahan, pangkat, jawatan, kami tak pandang. Kami nak Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mana dia berbangga dengan Allah. Tuhan kami hanyalah Allah. Macam ucapan Erdogan. Saya baca ucapan Erdogan panjang tu, tak ada perkataan dia sebut Allah, 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 ada perkataan dia, ucapan dia. Bagus Erdogan. Walaupun dia tidak berjubah, walaupun dia tidak berketayak putih, dengan pakaian baju kok dia, dengan tie dia, tapi cakapan jiwa dia terlalu hebat berbanding dengan pemimpin-pemimpin Melayu kita. Kalaulah pemimpin Melayu kita ni macam Erdogan, pakai kok, pakai tie, tak ada ketayak, tapi jiwa macam jiwa Erdogan, lama dah Islam ni mulia kat Malaysia. Tak ada manusia macam tu. Ada yang pakai kok, pakai tie, tapi cakap mengarut haru biru, gosok orang. Sebab tu Mufti Pahang kata apa? Mufti Pahang, Datuk Abdul Rahman, Ustaz Abdul Rahman kata, orang Melayu yang ni geng G25 ni, dia kata puak-puak ni mengaji tinggi-tinggi belaka, tapi bercakap haru biru, kata dia, merosakkan orang ramai, merosakkan masyarakat, nak menghalalkan khalwat. Melayu juga. Melayu yang keluar adalah apa? Kita tengok G25 semua Melayu, pangkat hebat-hebat, orang kaya, orang mewah, orang besar belaka. Tapi tak kenal Allah, tak kenal hukum, tak kenal syariat. Muka pun macam syaitan dah. Tengok muka macam hantu. Dengan yang perempuannya tak pakai tudungnya, teruk sungguh. Tapi ada masalahnya, kalau ada puak-puak macam ni, dia ada pengikut dia. Macam Ayah Peng lah, orang tahu Ayah Peng tu start, tapi ada pengikut dia Ayah Peng. Macam Kahar di Kemesah, orang tahu Kahar ni mengaku jadi rasul. Dia kata saya ni rasul Melayu. Ada pengikut dia. Dah lah Kahar tu bangang, orang lain pun bangang juga. Teruk sungguh. Ni Yasin, surah Yasin tu Kahar kata, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka tu. Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin. Ayat yang ketiga Yasin tu, ayat itu Kahar kata Allah kata ke dia, Allah tuju ke dia, maknanya bahawasanya kamu ini Kahar adalah di kalangan para rasul. Rasul mana? Rasul Melayu. Kahar kata dia Rasul Melayu. Baca ayat mana? Innaka laminal mursalin. Tu Ustaz Zawawi tu cerita kat saya. Ustaz Zawawi dia berjiran dengan Kahar di Kemesah tu. Zawawi cerita kat saya, Ustaz Zawawi mengajar Quran tu. Ustaz Zawawi Ulu Kelang Kemesah tu, yang bini 2, bini 3 tu. Pecah rahsia. Ustaz Zawawi cerita ke saya dululah masa mula-mula keluar kes Kahar tu. Kahar berjiran dengan dia, dengan Zawawi kat Kemesah tu. Kata ayat mana Ustaz yang dia kata dia tu Nabi? Kahar kata ayat yang ketiga surah Yasin. Innaka laminal mursalin. Bahawasanya kamu adalah antara utusan-utusan Allah. Kahar kata ayat itu dia punya, Allah tuju ke dia. Habis kalau kita baca, kita kata Allah Ta'ala tuju ke aku, bahawasanya kamu. Kita baca juga kan, innaka, bahawasanya kamu. Siapa baca apa, makna dia bahawasanya kamu. Kamu situ Nabi Muhammad, bahawasanya engkau hei Muhammad. Bukan Kahar. Bukan ayah peng. Bukan. Itu dia tafsir sendiri. Tafsir jahil dia lah, tak mengaji. Kalau mengaji tak masalah lah kalau mengaji. Jadi hari ni banyak tak mengaji, termasuk G25. Orang hak mengaji banyak dah pun rusak, hak tak mengaji lagi banyak rusak. Geng-geng hak lari keluar daripada jemaah tok guru tu, mengaji banyak dah tu. Tok guru bagi usrah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan ceramah lagi. Dia sendiri pun ceramah kat orang. Habis terpelanting. Habis. Jangan duk sedap. Sebab Islam ni dia tak kira lama ke baru ke, lama ke sekejap ke, muda ke tua ke. Dia kira siapa yang dirahmati Allah, siapa yang dilindungi Allah, maka dia jadi ahli syurga dan dirahmati, dilindungi Allah. Masuk Islam hari ni, esok mati. Alhamdulillah mati dalam Islam. Ada orang duduk dalam Islam lama dah, tiba-tiba hari ni dekat nak mati jadi kafir. Na'udzubillah. Ini lagu tu lah ni, puak-puak tu. Puak-puak mana tu Ustaz tak jelas tu. Sebut kan marah pula. Orang yang meninggalkan jamaah Islam, orang yang keluar daripada jamaatul Islam, mereka itu dihalalkan darahnya oleh Allah Ta'ala dan para rasul, oleh nabinya. Man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agama dia, bunuhlah dia. Itu hadis Nabi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Sekiranya kamu berpaling, kamu tak nak kepada Islam, kamu tak nak kepada Rasulullah, kamu tak nak kepada hukum Allah, kamu nak kepada Cina yang mata sepek tu, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan tukar orang lain, hantar mari orang lain buat dan laksanakan hukum Islam. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Allah tak sayang kepada kamu sebab kamu tak nak kepada Islam. Kita tak nak lah macam tu. Kita nak Allah sayang kat kita sampai mati. Sampai mati pun Allah sayang kita. Wa in tatawallaw, kalau kamu dah berpaling, kamu dah meninggalkan Islam, kamu pergi berpaut dan bergabung dengan kafir-kafir tadi, Allah Ta'ala kata aku tak pandang lagi kamu. Wa in tatawallaw. Jadi kita kena kekalkan diri kita, mantapkan solidkan kedudukan kita bersama jamaatul Islam, bersama dengan akidah, bersama Quran, bersama hadis dan sunnah Rasulullah. Selamatlah.
Kita kena rasa hebat dengan Islam, rasa hebat dengan ulama, kita kena rasa hebat dengan pak lebay kita. Jangan kita rasa hebat dengan kape-kape yang memberi umpan kekayaan, harta benda, pangkat, jawatan. Jangan rasa hebat dengan benda tu, sebab benda tu tak ada apa. Masuk kubur habis, tak ada kira apa. Yang kiranya Islam je. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kamu kena rasa hebat dengan aku. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dia tak malu pun mengatakan bahawa Tuhan kami Allah. Bahkan dia rasa bangga, rasa mulia, rasa hebat, rasa gagah, rasa cerdik, rasa dimuliakan apabila dia mengaku Allah Tuhan dia. Dia mengaku Islam sebagai agama dan syariat yang dia patut ikut. Ni duduk megah dengan puak-puak tu apa? Dia tak boleh buat apa. Kalau mati, bolehkah dia tolong kita? Hari akhirat, bolehkah tolong kita? Keluarkan kita daripada neraka ke? Seksa Allah ke? Na'udzubillah lah. Ini dalam Quran ni beritahu, orang-orang yang duduk dalam neraka tu minta tolong dengan Allah, minta tolong apa? Minta tolong dengan berhala-berhala yang dia sembah dulu. Nak minta tolong dengan berhala macam mananya? Berhala kata, aku pun masuk neraka juga. Ya sembah berhala, kononnya berhala boleh tolong dia keluar daripada neraka ataupun keluar daripada bala. Rupanya berhala pun kena bakar. Tok Wakil hak dia duk minta tolong tu, Tok Wakil dia pun kena bakar juga. Macam mana Tok Wakil yang nak tolong dia? Menteri hak dia duk mulia-mulia, apa-apa Maidani sambut masuk kampung tu, kena bakar neraka juga. Macam mana menteri nak tolong dia? Raja hak dia sanjung, raja pun kena bakar. Habis siapa dia boleh tolong? Islam je. Islam, Allah, Rasulullah, hak tu je boleh tolong. Sayang dia kata ustaz pitih banyak tu belah sana tu. Pangkat lagi, jawatan lagi, dia orang nak popularkan kita. Oh, dia lantik saya jadi presiden, kata Mak Sabu. Takkan saya tak nak? Kan popular kan jadi presiden. Kalau kira Ustaz Mak Awang jadi presiden, sebab Ustaz Mak Awang yang cabar Tok Guru Haji Hadi jawatan presiden. Kenapa Mak Awang pergi sana tak jadi presiden? Jelas dah situ penghinaan Allah Ta'ala tunjuk ke dia. Mu ni mata buta ke? Mata buta. Pakai serba lagi, jubah lagi, buta. Buta, sebab tak faham. Patutnya apa pergi sana, orang lantik dia presiden lah. Sekat sini dia tanding jawatan presiden. Kenapa Mak Sabu? Abang Mak presiden. Abang Mak nak buat apa? Abang Mak tak faham sepatah apa? Tu dia baca ni, kita tak ada baris. Abang Mak boleh baca kalau kita tak ada baris ni? Abang Mak tak reti. Buat raya kulit lah. Tak reti ni, kita tak ada baris ni. Pak lebay kita, ustaz kita boleh baca kita tak ada baris ni. Saya baca kita tak ada baris ni, tuan-tuan. Bukan nak bersaud. Kita ni tak ada baris ni, Quran. Dalam petak ni Quran. Sini Arab tak ada baris. Tak ada baris tu bubuh baris sendiri. Abang Mak boleh ke bubuh baris? Abang tak reti. Tak reti berbaris, tak payahlah jadi presiden. Kalau nak jadi presiden, bubuh baris lagi. Tak reti berbaris tak payah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi anta khairul fatihin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل